Sebenarnya kalau kita tengok ada manhaj salaf adalah tafwid, menyerahkan makna pada Allah. Adapun kita kata khalaf, majoriti ataupun popularnya adalah mentakwilkan, menentukan makna yang sesuai mengikut konteks ayat. Kalau kita kata yang di zaman sekarang golongan mujassimah musyabbihah lebih mengisbatkan, menetapkan makna. Imam Bukhari itu daripada pemahaman kita, pembacaan kitab Khalqul Af'alul Ibad, di mana position yang diambil oleh Imam Bukhari? Seperti mana yang saya sebut tadi, Imam Bukhari ni dia manhaj muhaddisin. Manhaj muhaddisin ni mereka akan mengisbatkan apa yang diisbatkan oleh Allah Ta'ala dan mengisbatkan apa yang diisbatkan oleh Nabi. Lafaz tapi tidak membahaskan tentang masalah tersebut. Kan Imam Malik kata, wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Beriman dengan ayat mutasyabihat tersebut adalah wajib, tetapi dan juga membahaskannya atau menyoalnya adalah perbuatan bid'ah. Kerana perkara-perkara ini tidak dibahas pun oleh sahabat, tidak dibahas oleh tabi'in. Jadi Imam Bukhari lebih kepada semua salah mengisbatkan apa yang diisbatkan, kita kena isbat. Jadi di sinilah timbul sebahagian orang dia mengisbat tapi dia memahami apa yang diisbatkan tu. Contoh bila dia kata tangan Allah, kan sebab Allah Taala berfirman yadullah fawqa aydihim. So apa makna tangan Allah atas tangan-tangan mereka tu? Adakah Allah ada tangan? Adakah tangan Allah tu anggota, juzuk, jarihah, bahagian-bahagian? Kat situ timbul isu. Jadi apabila orang tu mengisbat, maka dia ada kesamaran di situ. Adakah dia mengisbat semata-mata mengisbatkan apa yang diisbatkan oleh Allah dan Rasul dalam Quran dan hadis tanpa membahaskan, atau dia mengisbatkan lalu dia memahami tangan tu adalah anggota, mata tu anggota, telinga dan sebagainya lah, apa yang Allah sebut banyak, jari lah, betis lah, tapak kaki lah. Bila dia mengisbatkan benda tu, timbul persoalan. Apabila kita mengisbatkan perkara-perkara tersebut, apa yang kita fahami sekarang ni secara bahasa itu adalah anggota. Jadi adakah Allah beranggota? Jadi Imam Bukhari dia tak sebut pun ini adalah anggota Allah ke ataupun apa, tak. Dia kata ini adalah sifat-sifat yang dinisbahkan kepada Allah. Maksudnya apabila Allah Ta'ala menisbahkan sesuatu padanya, maka ini merupakan satu sifat. Dan ulama kategorikan sifat ini sebagai sifat khabariyah. Sifat khabariyah dengan makna sifat yang datang dalam bentuk nas, yang tak dapat difahami oleh akal, dengan makna kalau kita faham dengan akal, dia jadi anggota. Bila kita apa yang akal kita faham, tangan, kaki, wajah, tanyalah anak-anak kita tangan tu apa, kaki, tangan, jari, betul tak? Mana dia apa? Anggota. Akhirnya ulama kata ini masuk dalam bab sifat khabariyah. Yang mana kalau kita isbatkannya boleh jadi terjerumus ke dalam tajsim dan tashbih kalau kita anggap dia sebagai anggota ataupun jisim. Sebab tu bila Asy'ariyah datang kemudian dia tak bahas semua ni. Kalau tuan-tuan belajar sifat 20, ada ke bahas tangan, kaki, wajah, semayam, turun, naik, ada tak? Siapa belajar sifat 20? Yang kita belajar dalam sifat 20 dalam bab sifat salbiah, kita kata Allah qidam, baqa, mukhalafah lil hadis, qiyamuhu bi nafsihi wa hadaniyah. Dalam mengisbatkan sifat, makna 7 saja. Bukan kita nafi sifat lain. Untuk mengenal Allah cukup dengan sifat yang disepakati, tak mendatangkan tashbih, tajsim dan sebagainya. Qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, bahasa kalam. Selesai. Jadi kita nak mengheret orang awam, lepas tu kita war-warkan Imam Bukhari mengisbatkan suara bagi Allah. Akhirnya kita nak apa daripada orang awam? Kita nak bawa orang ke mutasyabihat ke? Perkara-perkara bila benda tu akhirnya mendatangkan pecah belah, itulah mutasyabihat. Sedangkan Allah dan Nabi melarang kita daripada membahas mutasyabihat. Kenapa kita nak bawa masalah mutasyabihat ni kepada orang awam? Sebab tu Asy'ariyah ajar orang sifat 20 saja, tak payah nak bahas benda lain. Cukup kenal Allah dengan sifat 20, yang mana sifat ini disepakati. Kecuali ada beberapa sifat yang setengah golongan tak sepakat lah. Contohnya mukhalafah lil hawadis. Tadi Maulana ada sebut tentang Imam Bukhari mengisbatkan suara bagi Allah. Ada dalam kitab sebut, dalam kitab ni lah. Dia ada, saya tak tahu kalau versi saya ni, dia tak kata sifatun walillahi sautun. Tapi riwayat saya ni disebut anna sifatullah. Apa beza dia? Inna sautullah atau aswatullah. Itu wallahu alam, saya tak pasti yang tahqiq yang mana satu. Bila kita kata kita ambil riwayat ni, satu kata macam ni, satu lagi kata macam ni, maka ini dah mula ada percanggahan dah. Maka perlu dikaji dengan lebih mendalam. Yang mana satu yang sabit. Lepas tu saya baca satu kitab, ada ulama dia memang bahas bab ni khusus tentang pengisbatan Imam Bukhari akan suara bagi Allah. Okey. Jadi dia pun datang bukan sahaja riwayat-riwayat satu, dia banyak lagi riwayat-riwayat yang lain. Akhirnya benda ni khilaf. Ada riwayat kata mendengar suara daripada seorang penyeru. Ada yang sama.
Jadi kita bukan kena tengok satu hadis saja, kita tengok banyak hadis. Jadi Imam Bukhari dia mendatangkan hadis ini, kemudian dia hanya bila kata malaikat mendengar suara Allah, dia terus kata ini suara bagi Allah, titik kat situ. Kalau Imam Bukhari masih hidup lah kan, ulama akan tanya apa maksud dengan suara Allah di situ. Sebab bila kita isbatkan kalam bila kita isbatkan kalam, dia mesti tak boleh lari daripada huruf dan suara. Saya ini tengah berkalam ni, saya tengah berbicara, mesti ada keluar suara, keluar huruf kan, keluar perkataan. Jadi sekarang ni bila mengisbatkan sifat kalam Allah, ini sepakatlah semua ulama Islam sepakat mengatakan Allah Ta'ala itu mutakallim. Okay? Cuma yang khilafnya, adakah Allah itu mutakallim dengan kalam atau bukan? Ahli sunnah wal jamaah mengatakan Allah mutakallim, maha berbicara dengan sifat kalam yang ada pada zat Allah Ta'ala. Sedangkan Mu'tazilah, Jahmiyah tadi, dia kata Allah tak ada sifat kalam, Allah ciptakan kalam. Allah mutakallim tapi dengan cara menciptakan kalam. Di mana? Di udara, di pokok, di mulut saya. Kita baca Quran, saya baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini apa dia? Ini apa ni yang saya baca ni? Kalam Allah kan? Tapi Allah cipta tu. Allah cipta bunyi suara keluar daripada mulut saya. Jadi kalam Allah tu makhluk. Nabi Musa pun dengar kalam Allah makhluk. Itu pendapat. Tapi ahli sunnah kata, Allah ada sifat kalam. Allah ada sifat kalam. Apabila Imam Bukhari mengisbatkan suara bagi Allah Ta'ala, Imam Bukhari tak jelaskan pun suara itu qadim ke hadis. Sebab daripada riwayat yang disebutkan, suara itu dia bunyi, lepas tu berhenti. Bila dia berbunyi, malaikat dengar pun pengsan, ada yang pengsan, lepas tu berhenti, sedar balik, bermakna bunyi itu baru. Kejap bunyi, kejap tak bunyi lah. Sebab dia kata apabila berhenti suara tersebut, maka malaikat pun sedar, lalu tanya Allah Ta'ala apa yang Allah katakan. Al-Haq katanya, yang benar. Jadi daripada situ, Imam Bukhari tak jelaskan pun kalam itu qadim atau hadis. Cuma dia kata, daripada dalil ini sabit bahawa Allah Ta'ala itu ada suara. Okey, sekarang ni, dia tak bahas, dia tak kata kalau suara ni qadim ke hadis. Yang kedua, dia tak kata pun suara ni qaim pada zat Allah Ta'ala atau tidak. Tapi dari segi hadis tu saya rasa Imam Bukhari mestilah faham maknanya suara itu baru, sebab dia berhenti ada suara berhenti kan. Jadi kalaulah ni saya tak wallahu alam, adakah Imam Bukhari mensabitkan boleh berlakunya hawadis pada zat Allah Taala? Kalau Imam Bukhari mengatakan begitu, ini memang tertolak. Bahkan ulama salaf sepakat bahawa tidak boleh berlaku hawadis pada zat Allah Taala. Hawadis ni perkara baru. Perkara baru. Hawadis ni maksudnya perkara baru berlaku pada zat Allah Taala. Imam Waqi' bin Jarrah, salah seorang guru Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa mengatakan bahawa berlakunya sesuatu yang baharu pada zat Allah Ta'ala, kafir. Tak kala Imam Bukhari tak tahu kala Waqi' bin Jarrah. Jadi seperti mana ulama Imam Abu Hanifah pun sabitkan walillah walahu yadun bila kaifiyah sifatun lahu. Bagi Allah Ta'ala itu yadun, tanpa kaifiat, dan dia merupakan sifat bagi Allah. Itu saja, itu yang sebenarnya salafus salih, dia hanya isbat saja apa yang Allah sebut, isbat. Tapi tak ada membahas adakah yad ini anggota ke, ada jari ke, macam mana ke, tak bahas. Sebab itu mutasyabihat. Imam Bukhari pun sebut benda-benda yang mutasyabihat jangan dibahas. Tapi disebabkan Jaham bin Safwan ni menafikan, lalu nak lawan Jaham bin Safwan, mengisbatkan. Sekadar isbat saja. Tapi tak bahas selebihnya. Kalau kita nak bahas betul, itu datangnya mutakallimin. Mutakallimin ini datang beritahu, okey, kalau kita nak isbatkan kalam Allah, Allah ada kalam, sifat kalam. Adakah kalam Allah itu bersuara dan berhuruf? Adakah kalam Allah itu bersuara dan berhuruf? Kalau bersuara dan berhuruf, adakah dia berdiri, berada pada zat Allah Ta'ala? Jadi majoriti ahli sunnah wal jamaah yang manhaj mutakallim kata tak boleh kita isbatkan suara dan huruf yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, sebab suara dan huruf ini baru, hawadis. Allah Ta'ala ni qadim, mana boleh berubah-ubah. Kalau dia berlaku perkara baharu pada zat Allah Ta'ala, itu menunjukkan Allah pun baru. Mustahil Allah baru. Allah kan sepakat Allah Ta'ala itu qadim. Tapi ada juga beberapa ulama Asy'ariyah sendiri mengisbatkan huruf yang qadim. Maksudnya ada khilaf kat sini. Antaranya Imam Syarastani, Imam Alusi, Imam Dawani. Ini mutakallim ni. Asy'ariyah sebut, kata huruf yang qadim. Imam Taftazani, guru dia Abdul Iji, Imam Abdul Iji pun kata apa ni huruf yang qadim. Dia kata aku tak boleh nak apa, brain lah istilah kita sekarang ni, yang mengatakan ada perkataan atau huruf yang qadim. Tapi bunyi ini masalah sikit. Bila bunyi
bila bunyi, kalau kita terjemahkan sautun ataupun aswat itu kepada bunyi, maka yang kita faham bunyi. Tuan-tuan faham bunyi tak? Kalaulah bunyi, mustahillah bunyi itu berdiri pada zat Allah Ta'ala dan dia qadim. Maksudnya sentiasa berbunyilah zat Allah Ta'ala tu, sebab dia qadim. Kalau tak berbunyi, tak bersuara, maksudnya kejap bunyi, kejap tak bunyi, kejap bunyi, berarti itu hudus. Dah qiyamnya hawadis pada zat Allah Ta'ala, berlaku perkara baru pada zat Allah Ta'ala. Ini menyalahi akidah kita, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dan kalam Imam Tabari dalam kitab Tarikh Umam wal Muluk pun, mukaddimah pun dia sebut dah, sepakat salah mengatakan tidak boleh berlaku hawadis pada zat Allah Ta'ala. Dan daripada sinilah masuk Ibn Taymiyah, nanti panjang pula cerita. Cukup kot? Cukup. Jadi mengisbatkan tanpa membahaskan. Tapi ada bentuk penafian. Isbat dan menafikan maknanya laisa kamitslihi syai'. Jadi tak ada masalah kalau ada orang hari ini dia nak kata Allah Ta'ala, tapi dalam kena bahasa Arab sepatutnya. Bila menterjemahkan kepada bahasa Melayu ni agak bahaya. Biasanya ulama salah akan sebut walahu yadun bila kaif, walahu wajhun bila kaif. Hiya sifatun lahu, itu saja. Setakat itu saja. Sebab nak menafi Jahmiyah dan Mu'attilah ni yang menafikan sifat Allah. Asy'ariyah pula datang, jangan dibahas langsung. Tapi bila persoalan itu ditimbulkan, Asy'ariyah jawab. Kita kata tak ada masalah nak isbatkan saut ke huruf ke, sekarang kita tanya dulu, qadim ke hadis? Bila kita nak mengisbatkan sesuatu pada Allah Ta'ala yang dalam bab mutasyabihat ni, tangan, kaki, wajah, suara, bunyi dan sebagainya, adakah itu sifat yang wujudi, yang berada, yang wujud pada zat Allah Ta'ala? Sebab kalau kita kata dia anggota, dia akan membawa Allah ni berjisim. Kalau dia kata ini baharu, maka Allah Ta'ala bersifat dengan sifat baharu. Mustahil, salafus salih, ahli sunnah semua menolak. Allah qadim, mana boleh bersifat-sifat baharu? Dia isu dia agak rumit kan. Itu masalah dia. Ini saya sembang dua orang je lah, tuan-tuan tak faham tak apa. Jadi sebenarnya mana bila kita tengok dalam kitab Khalqul Af'alul Ibad, dia lebih Imam Bukhari tu nak menolak Jahmiyah. Jadi betul, datangkan pengisbatan supaya menolak Jahmiyah. Tapi adakah sebenarnya bila berlaku perkara tersebut, Imam Bukhari itu sendiri menolak takwil? Soalannya kan, ada Imam Bukhari sendiri ada ke mengamalkan takwil? Kalaulah Imam Bukhari mengisbatkan adanya hakikat dan majaz, macam mana boleh tak takwil? Macam mana kita nak faham benda majaz tanpa takwil? Saya cuba sebab dia kitab pun tebal juga, tempat yang mana Imam Bukhari mengisbatkan takwil ni. Bukan takwil, maksudnya mengisbatkan hakikat dan majaz. Dan kalau saya nak bahas tentang tak faham apa benda hakikat majaz tu masalahnya. Dia mengisbatkan, sekejap ya. Qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah ni kunyah bagi Imam Bukhari lah. Wa qala ba'duhum, telah berkata sebagian ulama, inna aktsaral maghalitin nas, sesungguhnya kebanyakan kesalahan manusia itu min hadzal aujah allazi lam ya'rifu al majaz min at-tahqiq. Kenapa salah? Banyak melakukan kesalahan kerana tidak mengetahui tentang majaz daripada tahqiq. Wala al-fi'la minal maf'ul, tidak pula mengetahui beza antara fi'il dengan maf'ul. Wala al-wasfu minas sifat, dan tidak pula pensifatan daripada sifat. Di sini Imam Bukhari dah bezakan antara majaz dan hakikat, fi'il dengan maf'ul, wasfun dengan sifat. Itu dah kalam bahasan kalamiah. Ini dah bahasan kalamiah. Walam ya'rifu al-kazib lima sara kadziban wala sirka lima sara sirkan. Dan mereka tak dapat mengetahui yang mana yang dusta apabila dia menjadi dusta, dan tidak perlu benar tak kala dia menjadi benar. Fa amma bayanul majaz min at-tahqiq fa misal qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil faras wajadtuhu bahran. Contoh dia bagi perkataan majaz daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kuda. Nabi dia kata aku dapati dia seperti lautan. Kuda apa, kata kuda dengan lautan, maksudnya ada kata-kata kiasan di situ dan seterusnya lah. Jelas di sini Imam Bukhari kalaulah mengisbatkan hakikat dan majaz, confirm ada takwil. Itu nak bahas panjang lah, maksudnya macam mana kita nak mentakwilkan lafaz-lafaz yang majaz. Ada dia punya perbahasan juga. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat adalah Imam Bukhari tidak jauh pun perbahasan manhaj akidahnya dengan Asy'ariyah Maturidiyah. Ya, jelas. Wallahu a'lam lah, kalau dia hidup di zaman kemudian mungkin dia Asy'ari lah kot. Sepakat dengan, sebab apa? Kata Ibnu Hajar sekarang ni kan, dia ambil bab kalamiahnya daripada Ibnu Qulab. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari pun mengambil sebahagiannya daripada Ibnu Qulab juga. Jadi mengambil manhaj yang sama juga. Tapi bukan keseluruhan lah, cuma dia lebih ke arah muhaddisin. Tapi ada juga beberapa perbahasan tentang kalamiah yang dibawa oleh Imam Bukhari. Itu tak boleh nafi. Siapa baca faham kan? Tak tahu lah kalau baca tak faham.
Jelas, tak perlu nak takwil lagi dah. Kata-kata Imam Bukhari ni jelas. Dia bezakan antara hakikat majaz dan dia beritahu kebanyakan kesalahan manusia ni tak dapat nak beza antara hakikat dan majaz. Tuan-tuan faham hakikat majaz tu apa? Yang tersurat dan yang tersirat. Itu paling mudah nak faham. Maknanya Al-Quran ke hadis Nabi ni ada yang tersurat, ada yang tersirat. Yang tersurat itulah hakikat, yang tersirat itulah majaz. Maksudnya ada makna di sebaliknya yang kita tak faham. Tapi ulama dia faham lah. Banyak Imam Bukhari mentakwilkan Allah ketawa tu. Sekarang ni Allah ketawa. Ketawa keluar bunyi tak? Keluar. Habis itu kenapa dia tak isbatkan Allah ketawa lah? Sebab apa? Ketawa keluar bunyi kan dia isbatkan saut. Bila dia isbatkan saut, mestilah dia isbatkan Allah ketawa. Tapi dia nafi Allah ketawa. Dia takwilkan kepada ketawa tu kepada Allah Ta'ala redha kepada orang tu. Allah Ta'ala akan beri pahala pada orang tu. Itu takwilan Imam Takwil Bukhari. banyak. Kalau nak buka bab takwil pula, berdegit-degit lah nanti pula. Jadi itulah makna bila sabitkan hakikat dan majaz mesti akan ada Mesti ada takwil. takwil. Okey. Alhamdulillah.